A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Wan Muhammad Afif, Wan Muhammad Azan dalam channel YouTube saya, edisi malam 1 Muharram 1447 Hijriyah. Sebelum saya meneruskan konten saya pada video kali ini, saya ingin menjemput anda semua. Jika anda masih belum menekan butang subscribe, tekan butang tu sekarang, tekan butang like, tinggalkan komen yang membina. InsyaAllah video saya ini bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah saya menunggu khabar daripada Jabatan Mufti Selangor, Jabatan Falak Selangor dan pihak yang terlibat untuk mengetahui adakah anak bulan Muharram 1447 Hijriyah telah kelihatan. Mungkin akan diumumkan selepas maghrib. Jika anak bulan kelihatan, maka esok dah masuk 1 Muharram 1447 Hijriyah. Jika anak bulan tidak kelihatan, maka esok adalah 30 Zulhijjah 1446 Hijriyah. Kali ini saya berada di Masjid Denai Alam, Seksyen U16 Shah Alam. Masjid Denai Alam kini dikenali sebagai Masjid Raja Bendahara Tengku Badar Shah. Itu nama baru bagi Masjid Denai Alam. Kali ini saya ingin membuat konten sempena awal Muharram 1447 Hijriyah. Hari ini tarikh 26 Jun 2025 Masihi bersamaan 29 Zulhijjah 1446 Hijriyah. InsyaAllah masjid ini akan mengadakan program sambutan awal Muharram atau sambutan malam 1 Hijrah buat pertama kali sejak masjid ini memulakan operasinya pada 12 Disember 2024 Masihi. Masa tu bulan Islam ialah Jamadil Akhir 1446 Hijriyah. Untuk pengetahuan anda semua, pada 1 Syawal yang lalu, 1 Syawal 1446 Hijriah, masjid ini telah mengadakan solat Aidilfitri yang pertama dan
pada 10 Zulhijjah yang lalu, 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, masjid ini juga mengadakan solat sunat Aidil Adha yang pertama. Namun saya tak sempat merakam momen tersebut kerana pada 1 Syawal yang lalu saya buat rakaman solat sunat Aidilfitri pertama di Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, yang terletak di Seksyen U20 Shah Alam. Manakala pada 10 Zulhijjah yang lalu saya mengadakan rakaman sempena solat sunat Aidil Adha pertama di Masjid Subang Bestari, Seksyen U5 Shah Alam. Saya berdoa agar anak bulan Muharram kelihatan pada maghrib ini, maka esok jatuhnya 1 Muharram 1447 Hijriah. Di Malaysia 1 Muharram merupakan cuti umum bagi negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya. Saya tak pasti adakah semua negeri cuti pada 1 Muharram. Mungkin cuti, apapun nanti saya semak balik. Jika anak bulan Muharram tidak kelihatan, maka esok tarikh hijrahnya ialah 30 Zulhijjah 1446 Hijriah. Esok tak cuti, maka cuti 1 Muharram akan jatuh pada hari Sabtu. Tambahan pula, apabila cuti umum jatuh pada hari Sabtu, cuti tersebut tidak diganti pada hari berikutnya, kecuali bagi negeri Kedah atau Kelantan atau Terengganu. Saya tak pasti jika negeri tersebut cuti jatuh pada hari Jumaat atau hari Sabtu yang perlu diganti pada hari berikutnya. Sebelum azan berkumandang solat maghrib, kita akan sama-sama bacakan doa awal tahun, doa akhir tahun, dan selepas azan berkumandang kita akan terus doa awal tahun dan kita solat maghrib secara berjemaah. Kita kuliah khas awal tahun. Baiklah, di sini terdapat makanan untuk orang yang berpuasa sunat pada hari Khamis. Tadi sebentar tadi merupakan pengumuman untuk aktiviti pada malam ini. Sekarang dialunkan zikir sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 يا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا به الله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا به الله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا به الله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله
ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 يا الله يا الله
إنا على فعلنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عملناه من عمل في السنة الماضية ولم ترضاه ونسيناه ولم تنساه وحلمت عنا مع قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة بعد جرأتنا عليك. اللهم إنا نستغفرك منه فاغفر لنا. اللهم عملنا من عمل ترضاه ووعدتنا عليه الثواب والغفران فتقبل منا ولا تقطع رجاءنا يا يا الله اجعل أجرك ينتهي إليك والدم aku yang kau telah sebabkan tidak berkorbankan padanya sedang kau tidak berkorbankannya dan kau berlembut ke atas kami dengan kasih sayang ya Allah padahal kau berkuasa untuk kami ya Allah dan kau memberi peluang kepada kami untuk bertaubat ya Allah selepas kami dengan beraninya melakukan maksiat kepada-Mu ya Allah. Oleh yang demikian ya Allah, kami memohon keampunan-Mu ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah. Jika ada apa-apa yang telah kami lakukan pada tahun ini ya Allah, apa yang Kau redha dan yang Kau jadikan pahala dan kesampunan padanya ya Allah, maka Engkau terimalah amalan kami ya Allah, dan janganlah Engkau menghambakan harapan kami padamu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya sambung. Tadi negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu cuti hujung minggu jatuh pada Jumaat dan Sabtu. Tak pasti jika cuti umum tu jatuh pada hari Jumaat atau Sabtu, maka cuti tersebut perlu diganti pada hari Ahad. Kedah, Kelantan dan Terengganu merupakan kumpulan negeri A. Sekarang telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Selangor. Sebenarnya negeri Selangor pun terdapat perbezaan waktu. Ni bagi daerah Petaling, Hulu Langat, Hulu Selangor, Gombak, Sepang dan juga negeri selain Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Demikianlah tadi berkumandangnya azan maghrib bagi daerah Petaling, Petaling, Hulu Langat, Hulu Selangor, Gombak, Sepang. نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والأمن على هذه النفس الأمارة والمسلمين واشتغال عن حرمنا من كسبك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله كون حقك الأبدي القديم بأول كلمة القرآن الذي فهمني من كتاب القرآن يا الله نحن لك الله بصدقك يا الله. Aku mohon ya Allah, terlihatlah kami dari kesyirikan dan kesyirikan ya Allah. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah untuk menghadapi godaan nafsu amarah yang sentiasa mengajak kepada kejahatan ya Allah. Dan kami mohon pertolongan-Mu ya Allah untuk sentiasa melakukan apa-apa amalan yang dapat menghampirkan kami kepada-Mu sehampir-hampirnya ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan kebesaran dan kemuliaan ya rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, saya sambung sedikit tadi. Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu merupakan negeri kumpulan A, manakala selain daripada tiga negeri tersebut merupakan negeri kumpulan B. Negeri kumpulan A, Kedah, Kelantan dan Terengganu cuti hujung minggunya pada Jumaat dan Sabtu. Saya tak pasti antara Jumaat atau Sabtu. Jika jatuh cuti umum pada hari tersebut perlu diganti pada hari Ahad. Saya akan semak balik. Tapi bagi negeri kumpulan B, selain Kedah, Kelantan, Terengganu, jika cuti umum jatuh pada hari Sabtu, maka cuti tersebut tidak diganti. Namun jika cuti umum jatuh pada hari Ahad, maka cuti tersebut akan diganti pada hari Isnin, keesokan harinya. Tadi sudah selesai azan bagi daerah Petaling, Hulu Langat, Gombak, Hulu Selangor dan juga Sepang. Dan juga termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Tadi saya tersalah sebut mengatakan masuknya waktu solat di negeri Selangor. Sebab waktu solat di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat agak berbeza sikit dengan tempat yang saya sebut tadilah mula-mula.
dan juga wilayah persekutuan, 2 wilayah persekutuan. Tadi ada bacaan zikir sebelum maghrib, kemudian ada bacaan doa sempena masuknya tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah. Baiklah, selesai sahaja video saya kali ini. Harap anda semua dapat manfaat dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Namun jangan muat naik video saya secara berasingan. Tapi kalau jika pihak Masjid Dana Alam yang memuat naik, saya tak dapat menghalangnya sebab saya merakam momen ini di Masjid Dana Alam ataupun Masjid Raja Bendahara Tengku Badar Shah. Saya tak benarkan anda memuat turun video ini dan memuat naik semula ke dalam channel YouTube anda, kerana video ini adalah hak milik saya. Namun jika pihak masjid yang menuntut, maka saya tak mampu menghalangnya. Sekian, wabillah at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.